Free gift pokok hiasan di depan rumah. Klebang Putra freehold. Rumah besar macam ni guys. And lot. Yang specialnya rumah ni, pemaju dah siapkan tempat rak kasut guys. Memang special. Nak parking 2 biji kereta tak ada masalah. Dengan keluasan 20 kali 65 kaki. Rumah freehold ini dah lengkap grill, lampu kipas semua. Jom kita masuk. Okey, bila dah masuk, sinilah ruang tamu rumah ni. Ruang tamu, ruang makan, memang besar juga guys. Biasa. Okey, di tingkat bawah ni kita ada satu bilik. Ini adalah satu bilik. Tapi bilik ni tak besar mana lah. Dan area sana adalah dapur. Itu adalah dapur rumah ini. Memang besar juga. Siap dengan table top. Okay, dan kita ada satu toilet di tingkat bawah ni. Memang besar dan selesa. Okey, kita naik ke tingkat atas pula. Rumah ini mempunyai 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Okey, jom kita naik tingkat atas. Sini kita ada satu bilik master. Ini adalah master bedroom rumah ini. Dan kita ada satu toilet di sana. Kita ada satu toilet di sana. Ini bilik tidur yang kedua. Boleh tengok bilik tidur yang kedua. Dan ini adalah bilik tidur yang ketiga. Ini bilik tidur yang ketiga, besar juga. Dan dia orang berkongsi toilet lah. Ini adalah ruangan di belakang rumah. Dan kita ada satu lorong. Nak parking belakang rumah pun boleh. Nak parking di tepi rumah pun boleh. Lokasi memang strategik. Kanan kita boleh pergi ke Klebang. Kiri kita boleh pergi ke Meru. Memang strategik lokasi rumah ni. Sekolah di belakang tu saja, SK Klebang. Okey, kepada anda yang berminat dengan rumah di Klebang Putra freehold ini, harga 330 saja guys. Okey, jika anda berminat, sila hubungi saya dengan segera. Sementara ianya masih ada lagi. Okey, bye.